berdua. Betul-betul-betul. Episod 3. Nikmat. Nak tahu apa jadi seterusnya? Nak. Apa jadi ya? Kan masih tukar kecilkan aku. Betul-betul-betul. Sedapnya bau. Upin, bangun. Cepat bangun. Banyak ni makanan. Sedapnya. Opa, dah boleh makan ke, Opa? Boleh ke? Hei, jangan sentuh. Tak boleh lagi. Kita kena tunggu maghrib. Sekarang pergi mandi dulu. Alah, bila nak makan ni? Laparnya. Entahlah, tersiksa perut kita kan, Upin kan? Mandi tu jangan minum air. Alah, Kak Rosni. Semuanya tak boleh. Macam tahu-tahu je. Nak minum sikit je. Hei, korang tengok apa tu? Ni tengah tunggu azan maghrib. Tak pernah-pernah pun korang tunggu azan? Alah, Kak ni. Bising Macam nak tak tahu. Dah. Jom. Dah nak buka dah ni. Nyam. Nah. Banyaknya kau punya. Laparlah. Dah boleh buka dah. Yeay, dah boleh makan. Nanti. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pendeknya. Ini doa orang lapar. Baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ipin, minum air dulu. Makan kurma ni. Nanti dia nanti. Alah, Kak, apa lagi? Alah, Kak. Dah. Ish, Ros. Suka mengacau adik kau. Nah. Akak bagi lagi satu. Makan pelan-pelan tau. Jangan gelojoh. Sedapnya makan. Leganya dah habis puasa. Esok kena puasa lagi. Bukan 1 hari je ke? Bukan sayang. 1 bulan. Kalau macam ni, matilah.
Opah nak siap sekarang. Nak ke surau sembahyang tarawih. Nak ikut. Nak ikut? Pergi siap cepat. Lah, dah tidur? Kesian cucu-cucu aku. Keletihan. Baru 1 hari berpuasa. Tak apa. Opah pergilah. Biar harus jaga diorang. Yelah, Opah pergi dulu ya. Baik, Opah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak betul kita orang makan malam tu. Sedap. Kan Ipin? Sedap. Itu baru hari pertama kita orang puasa.